Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Tutor Shah TV, dan di dalam siri bongkar mat SPM hari ini kita akan belajar mengenai asas trigonometri. Kembali sebentar lagi. Anda bersama saya, Tutor Shah, hero matematik anda, dan dalam video ini kita akan belajar mengenai asas trigonometri. Pentingnya untuk kita belajar mengenai asas trigonometri adalah kerana elemen trigonometri kebiasaannya akan dimasukkan ke dalam soalan yang berkaitan dengan bulatan, dan anda perlu menggunakan rumus khas untuk mencari nilai panjang ataupun nilai sudut dalam segitiga tegak. Selain daripada topik bulatan, pengajaran hari ini kita akan cover beberapa topik lain seperti trigonometri 2 dan juga sudut dongangkan dan sudut tunduk bagi topik tingkatan 4. Penerangan lanjut untuk topik-topik tersebut saya akan bongkarkan dalam video yang akan datang. Apa yang penting anda kena tahu dan faham asas dalam trigonometri. Rumus penting yang anda kena ingat dalam trigonometri tak lain tak bukan nisbah so kah toa. Sin, cos dan tan adalah fungsi utama dalam trigonometri dan ianya berhubung terus kepada nisbah ukuran dalam segitiga tegak. Nak lagi mudah untuk ingat, lukis segitiga dan bahagi 3 dan isikan di dalamnya so, ka, toa. Bagi fungsi sin, dia punya rumus sin theta sama dengan nilai oposit bahagi dengan nilai hipotenus. Manakala bagi fungsi cos, dia punya rumus cos theta sama dengan nilai adjacent bahagi dengan nilai hipotenus. Dan yang terakhir, bagi fungsi tan, dia punya rumus tan theta sama dengan nilai oposit bahagi dengan nilai adjacent. H adalah hipotenus, iaitu garis yang paling panjang dalam segitiga dan dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. O ataupun oposit adalah garis yang bertentangan dengan sudut theta. Manakala A ataupun adjacent adalah garis yang bersebelahan dengan sudut theta. Bergantung kepada kedudukan sudut, sisi yang bertentangan ataupun oposit dan sisi yang bersebelahan adalah berbeza. Lukis anak panah daripada sudut untuk mengelakkan anda daripada terkeliru. Fungsi trigonometri yang pertama ialah untuk mencari panjang sisi dalam segitiga tegak. Saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk mencari panjang sisi dalam segitiga tegak menggunakan fungsi trigonometri dan juga rumus so, kah, toa. Contoh yang pertama, cari nilai x dalam segitiga tegak yang berikut. Step pertama, kita kena pasti dan labelkan setiap sisi dalam segitiga tegak ini dengan betul. Garis yang paling panjang dan bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah hipotenus. So kita tulis H. Garis yang bertentangan dengan sudut theta adalah oposit. Dan garis yang bersebelahan dengan sudut theta adalah adjacent. Berdasarkan maklumat dalam rajah segitiga, kita ada sudut theta iaitu 30 darjah, hipotenus 8 cm dan nilai yang kita nak cari x adalah oposit. Kita tengok balik rumus nisbah so, ka, toa. Yang mana yang paling sesuai untuk kita guna? Rumus nisbah yang paling sesuai untuk kita guna ialah so. Dengan menggunakan fungsi sin, kita boleh cari nilai x sebab kita dah ada nilai hipotenus iaitu 8 cm dan x berada pada garis oposit. Kita tak boleh gunakan fungsi cos dan tan sebab kita tak tahu nilai adjacent dia berapa. Jadi kita akan gunakan rumus sin theta sama dengan nilai oposit bahagi dengan nilai hipotenus. Tengok saya buat pengiraan macam mana. Sin 30 darjah sama dengan nilai oposit x dan nilai hipotenus 8. Jadi pindahkan 8 ke belah kiri, kita akan dapat 8 darab sin 30 darjah sama dengan x. Gunakan kalkulator, 8 darab sin 30 darjah, kita akan dapat x sama dengan 4 cm. Dan ini adalah jawapan dia. Contoh yang kedua, cari nilai y dalam segitiga tegak yang berikut. Pertama sekali, kita kena pasti dan labelkan setiap sisi dalam segitiga ini. Garis yang paling panjang dan bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah hipotenus. Garis yang bertentangan dengan sudut theta adalah oposit. Dan garis yang bersebelahan dengan sudut theta adalah adjacent. Maklumat yang kita dapat daripada segitiga ini, diberi sudut 37 darjah. Nilai oposit kita tak tahu, kita kena cari nilai y. Dan nilai adjacent adalah 10 cm. Nilai hipotenus tidak diberikan, so kita boleh abaikan. Rumus yang paling sesuai untuk kita gunakan ialah toa. Jadi kita akan gunakan fungsi tangent ataupun tan untuk mencari nilai y.
Rumus bagi fungsi tan theta sama dengan nilai opposite bahagi dengan nilai adjacent. Tan 37 darjah sama dengan nilai opposite y dan nilai adjacent 10. Kita pindahkan 10 ke belah kiri, kita akan dapat 10 darab tan 37 darjah sama dengan y. Gunakan kalkulator, 10 darab tan 37 darjah, kita akan dapat nilai y sama dengan 7.5 cm. Dan ini adalah jawapan dia. Contoh yang ketiga, cari nilai Q dalam segitiga tegak berikut. Kita label dulu, Q adalah hypotenuse, garis yang bertentangan dengan sudut theta opposite dan garis yang bersebelahan dengan sudut theta adjacent. Maklumat yang kita dapat daripada segitiga sudut theta 41 darjah, nilai yang kita nak cari Q berada pada garis hypotenuse, nilai adjacent adalah 13 cm. Rumus yang sesuai untuk kita gunakan ialah CHA. Dengan menggunakan fungsi cosine ataupun cos, kita akan cari nilai Q. Rumus bagi fungsi cos, cos theta sama dengan nilai adjacent bahagi dengan nilai hypotenuse. Cos 41 darjah sama dengan nilai adjacent 13 bahagi nilai hypotenuse Q. Pindahkan Q ke belah kiri, kita akan dapat Q darab cos 41 darjah sama dengan 13. Pindahkan cos 41 darjah ke belah kanan, dia akan jadi Q sama dengan 13 bahagi cos 41 darjah. Gunakan kalkulator, 13 bahagi cos 41, kita akan dapat Q sama dengan 17.2 cm. Dan ini jawapan dia. Okey, fungsi trigonometri yang kedua ialah untuk mencari nilai sudut di dalam segitiga tegak. Menggunakan rumus SOHCAHTOA dan maklumat panjang sisi yang diberikan di dalam rajah segitiga, kita akan cari nilai sudut di dalam segitiga tersebut. Contoh yang pertama, cari nilai sudut X dalam segitiga tersebut. Kita label dulu, sini H opposite adjacent. Okey, dari rajah segitiga kita ada nilai opposite iaitu 5 cm dan nilai adjacent 12 cm. Rumus yang sesuai untuk kita gunakan ialah TOA. Jadi kita akan gunakan fungsi tangent ataupun tan untuk mencari nilai sudut X. Tengok saya buat macam mana. Tan theta sama dengan nilai opposite 5 bahagi dengan nilai adjacent 12. Pindahkan fungsi tan ke belah kanan, dia akan jadi theta sama dengan tan negatif 1 dalam kurungan 5/12. Gunakan kalkulator, masukkan tan negatif 1 dalam kurungan 5 bahagi 12 dan kita akan dapat nilai theta adalah 22.6 darjah. Dan ini adalah jawapan dia. Contoh yang terakhir, cari nilai sudut Q dalam segitiga berikut. Kita label dulu. Ini adalah hypotenuse. Sini adalah opposite. Dan sini adalah adjacent. Dari rajah kita ada nilai opposite iaitu 5 cm dan nilai hypotenuse iaitu 10 cm. Rumus yang sesuai untuk kita gunakan ialah SOH. Jadi kita akan gunakan fungsi sin untuk mencari sudut Q. Sin theta sama dengan nilai opposite 5 bahagi dengan nilai hypotenuse 10. Pindahkan fungsi sin ke belah kanan, dia akan jadi theta sama dengan sin negatif 1 dalam kurungan 5/10. Gunakan kalkulator, masukkan nilai sin negatif 1 dalam kurungan 5/10 dan kita akan dapat nilai theta sama dengan 30 darjah. Dan ini adalah jawapan dia. Okey, sekian saja pengajaran kita hari ini. Mudah je asas trigonometri ni. Sebarang pertanyaan dan cadangan boleh typekan di ruang komen di bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe dan share kepada rakan-rakan anda. Semoga bermanfaat. Jumpa anda dalam video yang akan datang. Saya Tutur Shah. Roger now.